keluaran S70 untuk yang awal 3 silinder ni, dia ada dua software version yang berbeza. Head unit ni, software yang diinstall dalam ni ada dua version yang berbeza, yang menyebabkan cara untuk kita adakan Android Auto Apple CarPlay tu dia berbeza. Alright, apabila technician kita test, rakan-rakan kita yang main berkenaan teknikal ni, bila kita test, ada yang perlu side load, ada yang boleh guna teknik plug and play. Itu kena faham dulu. Okay, jadi solution untuk kereta anda bergantung kepada software version yang anda ada. Software version yang anda ada. Bila esok kita akan bertemu nanti. Tu lirik lagu Farwish. Dan bila esok kita akan bertemu lagi. Tu lagu tadi saya suruh down lagu tu. Okey, terima kasih banyak yang komen, terima kasih banyak. Okey, so rakan-rakan yang join live hari ni, so anda nak tahu apa, anda boleh komen. Terutama berkenaan dengan Android Auto Apple CarPlay dan juga jenis AI box dan juga